Okey, hari ni tujuan saya ke sini rumah Taman Gunung Pulai. Pulai. Nak cek lah dia punya wiring apa semualah. Setelah dibaik pulih rumah ni. Okey, macam ni lah kejadiannya. Kita renovate kasih baik-baik punya. Lawa tak? Okey, kita nak cek wiring semua setelah dibaik pulih. Alhamdulillah berfungsi dengan baik. Rumah ni belum buat cleaning aja ni. Nanti kita akan buat cleaning rumah ni. Kita kasih cantik-cantik punya. Kita akan kasih cantik-cantik. Kotor-kotor tu kita tak mau semua. Kita mau, kita kasih cantik, kita kasih clear. Dah siap cat. Apa lagi nak? Okey. Tak adalah lagi sangat rumah ni. Boleh lah. Semua tu kita akan kasih bersihkan. Kita cek lagi. Okey, terang. Alhamdulillah. Okey. Nice. Okey, kita cek store kita. Okey, biasa-biasa je store. Rumah dah extend lah, store macam ni lah. Kasih terang. Siapa-siapa yang merajuk sangat dengan bini tu, bini tak nak masak, yuk. Tu banyak kedai makan sana tu. Hujung tu kedai makan tu. Rumah ni memang kawasan semua okey je. Dah 20 tahun lebih. Kawasan dah hidup, sekolah dah ada, Maiden ada, Lotus ada, apa lagi? JPO ada, apa lagi? Sesimbas. Dekat je. Semua dekat. Nak apa lagi? Macam ni lah keadaannya. Kita tengok luar. Luas tak? 2 biji kereta ngam. Ni boleh taruh motor 1, boleh taruh motor 2. Semua nice je. Okey, bye-bye.